Kalau gerai emas kita tak pernah bertambah. Buka akaun emas secara percuma, terus etiskan akaun serendah 100. Tak payahlah kita nak mula dengan modal yang besar. Kita pupuk kepercayaan dulu dalam diri. Nanti dah percaya, boleh beli 10 gram, 20 gram, 100 gram, 1 kilo emas, tak kisah. Jadi kena buka dulu akaun emas secara percuma. Menabung ni tuan-puan bukan soal banyak atau sikit, tapi boleh tak kita buat secara konsisten. Contohkan kita boleh menabung RM20 sebulan. Menabung saja RM20 sebulan. RM20, RM20, RM20 cukup 100, dah boleh tambah gram emas dalam akaun kita sendiri. Menabung melalui kaedah akaun GET ni, InsyaAllah itu baru betul. Tuan-puan, kenapa kita fikir item 100 gram itu banyak, item 1 kilo itu banyak, item 50 gram itu banyak? Kenapa? Sebab apa? Sebab gram emas kita tak pernah bertambah. Walaupun 100, walaupun 0.1 gram tak pernah bertambah. Sebab tu kita rasa banyak. Cuba kita buat setiap bulan 100. Lama-lama kita akan capai. Jadi kita tukar mindset. Kita buat saja tabungan emas ni secara konsisten. 100, 200, 1 gram 1 bulan. Kita akan capai items 10 gram, 20 gram, 100 gram, 1 kilo emas. Tak mustahil. Syaratnya ianya sentiasa bertambah. Itu baru betul mindset yang betul. Bukan kita fikir banyaklah nak beli item 100 gram, banyaklah nak beli item 50 gram. Memang tak cukup sampai bila-bila kalau gram emas kita tak pernah bertambah.